So, Christy, you millionaire atau billionaire? Saya ada million hair, banyak bulu. Wow. So, ini bilik saya. Besarnya. Ya, boleh buat kenduri. Konsep apa ni, Christy? Saya tak tahu juga. Konsep suka hati. Kenapa ada dua? Sebab kita punya general manager duduk sini. You percaya tak dengan Feng Shui? Percaya? Apa yang you belajar daripada Feng Shui dengan pejabat ni? Pintu saya tu dia ikut arah selatan. Pintu utama saya dekat situ. Yang pintu yang you guys masuk tadi itu ikut arah barat. So pintu tak boleh letak arah barat. So susunan office ni pun ada feng shui. So tempat live room tu adalah tempat yang akan mendatangkan sale yang paling tinggi. Feng shui tu bukan agama tau. Jangan salah faham. Feng shui tu aliran energy, flow of the chi, you know. The chi, the flow of energy. Dia metaphysics. So, Christy, you millionaire atau billionaire? Saya ada million hair, banyak bulu.